soalan berkaitan garis nombor selalu keluar dalam kertas satu tau. Soalan kebat pula tu. Kalau nak skor, ikuti tips saya ni. Selalunya, soalan akan ada dua nilai pada garis nombor dan kita dikehendaki mencari nilai yang tidak diberi. Langkah pertama, kita cari julat nilai-nilai yang diberi. Langkah kedua, tentukan bilangan sela yang ada dalam julat tadi. Langkah ketiga, bahagikan julat tadi dengan bilangan sela yang ada untuk mendapatkan nilai setiap sela. Awas, jangan berhenti di sini. Langkah keempat, awak mesti cari nilai yang dikehendaki dalam soalan dengan menggunakan nilai sela yang awak cari tadi. Teruskanlah usaha. Apabila melibatkan operasi bercampur, langkah pertama, sentiasa ingat dan patuhi peraturan kuda batato. Kurungan diikuti darab, bahagi, tambah dan tolak. Dan sentiasa ingat, operasi yang berlawanan dengan pembahagian ialah pendaraban. Kedua, selesaikan operasi matematik yang diberi. Teruskanlah usaha. Langkah pertama, mulakan dengan menyelesaikan masalah yang mudah dahulu. Langkah kedua, lakarkan gambar rajas untuk menggambarkan situasi yang diberi. Langkah ketiga, bila dah faham dengan jelas, barulah mudah untuk kita cari jalan penyelesaiannya.